InsyaAllah. Jika kau diuji dengan hal yang demikian, maka hendaklah kau bersabar dan meninggalkan pembalasan dengan kebersihan hati dari dengki dan bisikan buruk. Dikata Imam Haddad, ada orang yang disebut sebagai al-muridin, orang yang mendekatkan diri pada Allah, orang yang Masya Allah bermujahadah ini, nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia diuji dengan orang ganggu dia, orang kecilkan dia, orang menghinakan dia, orang keras pada dia. Maksudnya kita kena faham, Mahadad nak fahamkan kita, jangan ingat kita zikir banyak, kita selawat banyak, kita baca Quran banyak, kita sembahyang banyak, kita tengok orang semua takut kita, bukan macam tu. Kita tengok orang semua kasih kita, sanjung kita, bukan macam tu. Kalau macam tu bagaimana Anbiya ada Rasul lebih banyak ibadah, tapi ada orang mengganggu, ada orang mengecilkan, ada orang menghina, ada orang fitnah. Ya, memang ada sebahagian murid mereka ini selamat dari fitnah terus, selamat dari gangguan manusia terus, ada. Tapi ada yang tak terlepas dari ujian itu. Masya-Allah. Jadi kita kena faham di sini, bukanlah kita masuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala kita terus mendapat respect dan pujian orang, tidak. Kadang-kadang kita masuk jalan Allah, pergi mengaji, pergi pondok, orang pun main kita pula. Orang kata macam-macam pula. Pergi pondok nak makan apa? Ngaji agama baik pergi bawa duit, nak cari duit. Apa dia kerja pergi kuliah kan dapat apa pun. Kitab tu dia mengaji fiqh tasawuf. Tengok orang kata betul. Apa dia kerja majlis selawat lawat. Insya-Allah. Tapi bagi kita orang yang betul-betul nak akan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak peduli semua tu. Minta bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kekuatan, dan Allahumma salli Muhammad. Kena ingat Allah juga nak menguji kita. Kita ni buat kerana nak pujian orang ke nak Allah? Kalau nak pujian orang, kita mesti berhenti kalau orang kata. Dan kita mesti semangat bila orang puji. Jalan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu ujian. Ujian dia apa? Pujian, celaan, pujian, celaan. Lepas tu kata Al-Imam Sultan Al-Arifin Ibrahim Adham, seseorang itu telah mencapai kewalian, martabat wali, bila celaan dan juga pujian itu sama. Biasa sama, orang puji, orang keji, sebab hati dia tetap nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukanlah kita minta orang celah kita, minta orang fitnah kita, tidak. Tetapi dia panggil jangan kita terhenti buat kebaikan amal kerana tu. Ada orang puji dia pun dia boleh berhenti amal. Kalaupun dia semangat lagi amal pun tak betul. Insya-Allah. Jadi dia panggil ini jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kau diuji dengan hal yang demikian, maka hendaklah kau bersabar. Sabar. Nak bawa dakwah kadang-kadang macam-macam. Ngaji, nak khidmat macam-macam. Kadang kita tak sabar, dia panggil, ya. Kita nak marah, kita nak bebai, nak tunjuk kata kita ni tak puas hati. Mana boleh betul? Mana ada tunjuk kat siapa? Dalam dunia ni tak ada tunjuk kat siapa. Sebab yang ada Allah semata-mata. Okey, ya. Mana ada kita nak melenting kat siapa? Perasaan, kita ada perasaan sedih, kita ada perasaan marah, kadang-kadang kita ada perasaan mungkin terasa hati. Tapi jangan stop situ, cepat serah pada Allah SWT. Seperti Allah firman pada Nabi SAW, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah firman kat Nabi SAW, fala yahzunka qawluhum, janganlah engkau wahai Rasulullah sedih dengan perkataan mereka. Maksudnya Nabi sedih tu, cuma cepat Nabi ajak kita, bila datang kesedihan tu, cepat ingat pada Allah, cepat berserah pada Allah. Nabi memang ingat dah sebelum sedih, ketika sedih, selepas sedih. Tapi Allah ajak dalam Quran Nabi sebagai contoh bila sedih. Allah firman apa? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tak apa wahai Rasulullah, kau jangan sedih. Sesungguhnya Allah tahu. Dia tahu, itu Allah Subhanahu Wa Taala
apa yang dizahirkan dan apa yang disembunyikan. Allah tahu belaka. Masya-Allah. Apa yang berlaku ni? Kenapa kita diuji macam ni? Kenapa kita sedih ni? Kenapa kita kena macam ni? Innahu Allah Subhanahu fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu. Kusah pada Allah Subhanahu wa taala. Okay, Kenapa sedih dan juga gembira tu saling datang dalam diri kita? Selalu mai. Insya-Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala nak kita ingat dia. Sebab kalau kita gembira saja kita lupa Allah. Kalau kita sedih kita mungkin akan putus asa daripada Allah. Maka mai gembira, alhamdulillah, ingat Allah. Kerana Allah yang bagi gembira. Tapi kadang kita bila gembira terlampau, dia macam terlupa, datang pula apa yang menyedihkan. Kembali ingat Allah SWT. Sedih pula tak boleh lama. Saya putus asa tu, Allah bagi datangkan gembira pula. InsyaAllah. Dia panggil, itu dia panggil. Dan Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta lindung pada engkau daripada hammi wal hazan, daripada duka cita dan juga sedih. Duka cita dengan dunia, sedih dengan benda-benda yang bukan berkaitan dengan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nabi minta lindung. Sebab orang kalau terlampau sedih kadang dia boleh putus asa. Orang kalau terlampau gembira sampai dia lupa Allah pula. Maka sedih dan gembira itu kadang silih berganti, seperti siang dan malam. Tetapi hati kita macam mana? Kena berserah, kena tawakal pada Allah, kena minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka hendaklah kau bersabar dan meninggalkan pembalasan dengan kebersihan hati. Jangan balas kat orang. Orang buat apa kita jangan balas. Maka hendaklah kau bersabar dan meninggalkan pembalasan dengan kebersihan hati. Jangan balas dengan hati yang bersih. Bukan tak balas dengan hati yang kotor. Dia tak balas kat orang tu balik, dia tak kata kat orang tu balik, tapi hati dia tu macam-macam dia kutuk. Tak balas dengan hati yang bersih. Bersih dari dengki dan bisikan buruk. Kamu jangan balas apa orang kata kamu, orang sakiti kamu. Dalam masa yang sama, kamu jangan perintah di hati kamu bisikan yang tak elok. Kita tak kutuk dia balik, tapi kita duk katalah hati, tak boleh. Kerana Allah tahu apa yang dalam hati kita, apa yang kita zahirkan. Macam tu Imam Haddad kata, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka tanazzifu min ar-risi wad daran. Tadi Imam Haddad, alaika bitaqwallah, hendaklah engkau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, pada waktu sir, waktu tersembunyi, orang tak tahu, wal alan, waktu duduk dengan orang tahu, orang nampak. Tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbaka tanazzifu min ar-risi wad daran, dan hati engkau itu tak cukup takwa, tapi hati engkau tu penting. Tak cukup zahir engkau nampak macam taat, zahir nampak engkau macam sembahyang, tak cukup itu. Hati engkau tu kena betul-betul. Macam mana? Bersihkan hati engkau itu daripada kotoran dan debu. Kotoran, dan ini sifat-sifat buruk. Debu-debu bisikan yang tak elok. Debu-debu lintasan yang tak elok, bersihkan. Masya Allah, bersihkan.